Setiap bangsa memiliki akar yang membentuk jati diri tersendiri. Bagi bangsa Melayu, akar itu dapat dikesan melalui sistem tulisannya. Sebelum munculnya tulisan Rumi yang kita gunakan pada hari ini, bahasa Melayu pernah menggunakan beberapa sistem tulisan yang lain. Antara sistem tulisan terawal yang mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu sebelum munculnya sistem tulisan Jawi dan Rumi ialah sistem tulisan Palava. Sistem tulisan ini berasal dari India Selatan dan digunakan secara meluas sekitar abad ke-4 hingga abad ke-9 Masihi. Sistem tulisan Palava mula dibawa masuk melalui penyebaran agama Hindu-Buddha yang dijalankan oleh pedagang dari India. Seterusnya, ia mula digunakan dalam urusan pentadbiran serta keagamaan. Bukti kewujudan tulisan ini dapat dilihat melalui penemuan batu bersurat kedukan bukit di Palembang, batu bersurat Talang Tua, batu bersurat Karang Berahi dan batu bersurat Kota Kapur yang menggunakan bahasa Melayu kuno bertulisan Palava. Tulisan ini seterusnya menjadi asas kepada perkembangan sistem tulisan tempatan yang lain seperti tulisan Kawi dan tulisan Rencong yang memperlihatkan penyesuaian masyarakat Melayu terhadap pengaruh luar dalam sistem penulisan mereka. Sebelum kedatangan sistem tulisan Palava, masyarakat Melayu lebih bergantung pada tradisi lisan dalam menyampaikan ilmu dan adat. Penggunaan sistem tulisan Palava membolehkan rakaman sejarah, sistem pemerintahan serta nilai keagamaan direkodkan secara bertulis, sekaligus menandakan kemunculan bahasa Melayu sebagai bahasa yang berfungsi dalam bidang pentadbiran dan keilmuan. Jika dilihat pada masa kini, sejarah tulisan Palava boleh dikaitkan dengan cabaran bahasa Melayu dalam bidang pendidikan. Dahulu, tulisan Palava menjadi medium penyebaran ilmu dan pentadbiran. Namun, selepas kedatangan pedagang dari Arab dan Parsi, sistem tulisan Jawi telah menggantikan kedudukannya sebagai tulisan utama. Perkara yang sama dapat dilihat pada masa kini di mana bahasa Melayu berhadapan cabaran dari sudut pendidikan. Hal ini kerana bahasa Inggeris semakin mendominasi sebagai bahasa ilmu, terutamanya di institusi pengajian tinggi. Fenomena ini menunjukkan kitaran sejarah yang hampir sama apabila pengaruh luar kembali mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara, khususnya bahasa ilmu. Tulisan Jawi mula diperkenalkan ke alam Melayu oleh pedagang dan pendakwah Islam dari tanah Arab, Parsi dan India sekitar abad ke-13 Masihi. Kedatangan mereka ke tanah Melayu bukan sahaja membawa agama Islam, malah turut memperkenalkan sistem tulisan Arab yang menjadi asas kepada pembentukan tulisan Jawi. Namun begitu, huruf Arab yang asal tidak dapat menyesuaikan sepenuhnya dengan bunyi bahasa Melayu. Justeru, orang Melayu telah mengubah suai dan menambah beberapa huruf baharu seperti ca, nga, pa, ga, va dan nya bagi menepati sebutan bahasa tempatan. Sejak itu, tulisan Jawi berkembang pesat dan digunakan dalam pentadbiran kerajaan, surat menyurat, karya kesusasteraan serta penulisan agama dan hukum hakam, menjadikannya sistem tulisan utama bahasa Melayu selama berabad-abad lamanya. Bahasa, budaya dan bangsa merupakan perkara yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh itu, tulisan Jawi mempunyai peranan yang besar dalam membina jati diri dan identiti bangsa Melayu kerana ia mencerminkan hubungan rapat antara bahasa, agama dan budaya. Melalui tulisan Jawi, nilai-nilai Islam disebarkan dan dijadikan panduan hidup masyarakat Melayu, sekaligus membentuk pribadi yang berakhlak dan beradab. Tulisan Jawi juga menjadi medium penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, terutamanya dalam bidang keagamaan, kesusasteraan dan pentadbiran. Melalui Jawi, lahirlah pelbagai karya agung seperti Hikayat Hang Tuah dan kitab agama yang memperkukuh identiti masyarakat Melayu.
Namun, pada masa kini, tulisan Jawi dan bahasa Melayu berdepan dengan cabaran besar akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi. Penggunaan media sosial yang meluas menyebabkan bahasa Melayu sering dicampur adukkan dengan bahasa Inggeris dan selangor internet. Perkara ini dikenali sebagai pencampuran kod. Dengan penggunaan tulisan Rumi yang semakin mendominasi di media sosial, ianya sekaligus mengurangkan minat generasi muda terhadap penggunaan tulisan Jawi dan bahasa Melayu baku. Fenomena pencampuran kod yang digunakan sehari-hari menggambarkan peralihan fungsi bahasa Melayu kepada bentuk yang lebih santai dan tidak formal. Oleh itu, tidak hairan lagi mengapa generasi muda pada masa kini tidak mahir membaca maupun mengeja tulisan Jawi. Tulisan Rumi bahasa Melayu merupakan sistem tulisan yang digunakan secara meluas dalam dunia Melayu pada hari ini. Perkembangannya bermula hasil pengaruh daripada sistem tulisan Latin yang dibawa masuk oleh penjajah barat, terutamanya Portugis dan Belanda pada abad ke-16 dan kemudian diperkukuh oleh penjajah British pada abad ke-19. Sebelum kedatangan kuasa-kuasa ini, masyarakat Melayu menggunakan sistem tulisan Jawi sebagai tulisan utama. Tulisan Rumi mula digunakan secara rasmi apabila ejaan Rumi Zakbar diperkenalkan pada tahun 1933 dan kemudiannya disemak semula menjadi ejaan Rumi baharu pada tahun 1972 hasil kerjasama antara Malaysia dan Indonesia melalui perjanjian ejaan Rumi bersama. Penggunaan tulisan ini seterusnya diwartakan sebagai tulisan rasmi bagi bahasa Melayu di Malaysia selepas kemerdekaan negara. Tulisan Rumi memainkan peranan yang penting dalam membentuk identiti bahasa Melayu moden. Ia menjadi asas utama dalam sistem pendidikan, pentadbiran dan media massa, sekaligus memperkukuh peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Penggunaan tulisan Rumi turut memudahkan penyebaran ilmu pengetahuan serta komunikasi antara masyarakat pelbagai kaum kerana sistem ejaannya yang mudah difahami dan bersifat fonetik. Selain itu, tulisan ini juga melambangkan perpaduan dan kemajuan bangsa Melayu dalam menghadapi arus globalisasi tanpa mengorbankan nilai bahasa dan budaya sendiri. Namun begitu, dalam era moden ini, tulisan Rumi bahasa Melayu turut berhadapan dengan pelbagai cabaran termasuk dari segi ekonomi, pentadbiran dan penggunaan selangor. Dalam sektor ekonomi, penggunaan bahasa Inggeris yang meluas dalam urusan perniagaan dan teknologi menyebabkan tulisan Rumi bahasa Melayu sering diketepikan. Perkara ini disokong lagi dengan kegiatan ekonomi seperti pelaburan yang banyak melibatkan orang asing berbanding orang Melayu. Dalam bidang pentadbiran pula, meskipun bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa rasmi, terdapat kecenderungan untuk menggunakan bahasa asing dalam urusan rasmi bagi menunjukkan imej profesional dan bertaraf antarabangsa. Ianya turut dapat dilihat daripada penjenamaan sesuatu tempat atau bangunan, termasuk tempat pentadbiran seperti precinct, boulevard dan magistrate. Selain itu, cabaran lain yang semakin ketara ialah penggunaan selangor dan bahasa tidak baku dalam komunikasi harian serta media sosial. Generasi muda pada masa kini sering menggunakan perkataan bahasa Inggeris, singkatan dan ejaan tidak formal terhadap bahasa Melayu. Secara tidak langsung, ianya melemahkan penguasaan tulisan Rumi yang betul dan menjejaskan mutu bahasa Melayu standard. Akibatnya, tulisan Rumi yang sepatutnya menjadi lambang keilmuan dan keindahan bahasa Melayu semakin hilang nilainya apabila digunakan tanpa mengikut kaedah tata bahasa yang tepat. Secara kesimpulannya, segala cabaran seperti dominasi bahasa asing dan sikap sambil lewa terhadap bahasa Melayu perlu dihadapi bersama. Justeru, warisan tulisan dan bahasa Melayu harus dipertahankan sebagai lambang keutuhan bangsa dan identiti negara yang tidak lapuk ditelan zaman.